Hello. Community Analytical bersama anda Guru Markets. Kita mulakan dengan maklumat umum tentang perbadanan. Jika anda mahu, anda boleh menjeda video. Anda boleh mempertimbangkan semua penunjuk perbadanan yang dikaji dengan lebih teliti. Sekarang kita akan membandingkan penunjuk utama syarikat Tesla, Inc., ticker TSLA. Semakan ini adalah berdasarkan maklumat pada 22 Mac 2025. Secara klasifikasi Guru Markets perbadanan Tesla, Inc. tergolong dalam subkategori elektrik. 61 syarikat mengambil bahagian dalam analisis. Ini sangat mewakili. Lihat keputusan yang dibuat pada penghujung video ini. Keputusan untuk syarikat berkenaan ialah 4 daripada 10 mata. Keputusan purata bagi subkategori ialah 3.5 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam keseluruhan pasaran kami secara agregat, kita boleh ambil perhatian bahawa skor purata untuk keseluruhan pasaran saham S secara agregat ialah 1.9 mata terhadap markah 4 mata untuk Tesla Inc. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Tesla Inc. dan saham subkategori, kita melihat bahawa sepanjang 12 bulan lalu saham syarikat Tesla Inc. menunjukkan perubahan sebanyak 45.2%. Berbanding dinamik harga dalam subkategori 41.8%. Ini tidak menunjukkan apa-apa dengan jelas, tetapi kita mesti mengingati fakta ini. Permodalan pasaran syarikat Tesla Inc. ialah $799.91 bilion. Dan permodalan pasaran subkategori ialah $903 bilion. Tesla Inc. menyumbang bahagian sebanyak 88.577% dan merupakan peneraju utama subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat dianggarkan berjumlah $72.68 bilion. Dengan permodalan subkategori $102 bilion. Tesla Inc. merupakan bahagian sebanyak 71.455%. Setelah membuat perbandingan saham pasaran dan permodalan baki, kita dapat melihat perkara berikut. Kongsi Tesla Inc. dalam subkategori apabila menilai permodalan pasaran saham ialah 88.577%. Nilai buku ialah 71.455%. Iaitu 19% kurang daripada bahagian nilai pasaran. Penilaian bahagian pasaran syarikat dan nilai buku subkategori, borok, tolak satu mata. Liabiliti keuangan organisasi yang dianalisis berjumlah 13.807 bilion. Liabiliti keuangan untuk permodalan buku menyumbang 19% daripada modal syarikat. Keputusan pada tahap kewajipan keuangan syarikat, baik, satu mata. Nisbah harga saham kepada pendapatan syarikat ialah 112.2. Purata untuk subkategori ialah 0, yang jauh lebih baik daripada purata untuk subkategori. Penilaian harga pertukaran kepada keuntungannya berbanding dengan syarikat dalam subkategori, sangat baik, 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah $7,129 juta. Unjuran pendapatan untuk 12 bulan akan datang di jangka 10,069 juta. 41.2% lebih daripada sekarang. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Nisbah harga kepada jualan syarikat ialah 8.2. Purata subkategori 5.9 adalah 39% lebih tinggi daripada purata subkategori. Penilaian penunjuk nilai pasaran syarikat kepada pendapatannya berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, boleh diterima, tolak 0.5 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah 97,680 juta. Hasil masa depan untuk 12 bulan akan datang di jangka secara tentatif ialah 137,960 juta.
41% lebih daripada sekarang. Penilaian penunjuk volum jualan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Margin ialah 7.3%, dengan purata dalam subkategori tolak 7.4%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 14.7%. Penilaian marginaliti berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan pekerja dalam subkategori ialah 47.18%, iaitu 88% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Dan fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam nilai tukaran syarikat Tesla, Inc. mungkin ke arah penilaian semula. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat adalah sama dengan $6,366,000. Manakala untuk subkategori $3,391,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 87.7%. Penilaian jumlah modal syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima 0 mata. Keuntungan bagi setiap pekerja individu syarikat ialah $56.70. Purata dalam subkategori tolak $42.8,000. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah $100,000. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Volum jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah $777,000, mengikut subkategori $579,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 34%. Penilaian jualan bagi setiap pekerja individu syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Jumlah urus niaga pendek sepadan dengan 2.4%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 3.2%. Ini adalah penunjuk picit pendek. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 39% bagi syarikat Tesla, Inc. Manakala bagi subkategori tahap ini ialah 40%. Secara purata, saham subkategori disebut lebih kurang sama dengan saham syarikat Tesla, Inc. Penilaian semasa saham syarikat adalah lebih kurang $249. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah sekitar $369. Perbezaan antara harga sebenar dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 48%. Mari lihat jadual pesanan yang tersedia untuk semua orang. Pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi segala-galanya dalam keputusan musim tertentu oleh sistem maklumat dan rujukan guru markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka. Pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan penilaian saham syarikat Tesla, Inc. Sistem maklumat dan rujukan untuk penilaian saham guru markets keputusan berikut dibuat. Jangan buka perdagangan kerana video semasa adalah ulasan. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat Guru Markets. Anda semua adalah penonton yang paling hebat di seluruh dunia.